Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Hari ni saya nak kongsikan resepi kuih cara manis. Kuih ni senang je nak buat dan bahan dia pun sangat mudah. Okey, mula-mula kita sediakan dulu beberapa helai daun pandan, kemudian kisar bersama dengan 2 cawan air dan tapiskan untuk dapatkan air pandan. Kalau nak senang boleh je terus masukkan ke dalam blender. Okey, dah siap dah air pandan ni. Kemudian masukkan 2 cawan tepung gandum. Satu cawan santan yang sederhana pekat. Nak bagi lemak-lemak lagi boleh masukkan sebiji telur. Sedikit garam. 2 sudu besar gula. Gula ni jangan letak banyak sebab nanti nak letak gula lagi. Dan juga sedikit pewarna hijau apple untuk nak naikkan warna hijau. Okey, kacau semua bahan ni sehingga tepung tadi tu larut. Okey, kalau masih ada lagi tepung yang berketul tu, bolehlah ambil penapis kemudian kita tapiskan untuk nak dapatkan adunan yang lagi halus. Okey, dah siap dah adunannya. Kemudian kita panaskan acuan kuih cara. Saya gunakan acuan yang bentuk belimbing macam ni. Kemudian kita sapu dengan sedikit minyak supaya bila kuih dah masak nanti tu dia tak akan mudah melekat. Kemudian perlahan-lahan tuangkan adunan tadi sehingga penuh dia punya lubang. Okey, dah siap isi tu, kita tunggu sekejap bagi permukaan yang bawah tu dia macam dah mula mengeras. Bolehlah masukkan sedikit gula supaya bila gula ni dah masak nanti tu dia tak akan mudah cair. Okey, masak sehingga permukaan atas tu jadi kering dan dia punya bahagian tepi tu dah mula garing. Okey, bolehlah angkat dan cungkil keluar. Ulang lagi langkah yang sama, panaskan acuan, kemudian kita oleskan dengan sedikit minyak dan tuangkan adunan kuih cara. Okey, bila adunan tu dah mula mengeras bahagian bawah tu, bolehlah letakkan sedikit gula di bahagian tengah. Dan kalau boleh kita tutuplah supaya dia akan jadi cepat masak. Pastikan bahagian atas tu betul-betul masak. Kalau masih ada putih-putih macam ni, bermakna adunan tu masih belum lagi masak. Biarkan dia kering macam ni, bermakna adunan tu dah masak, barulah angkat kuih. Okey, ni dia dah siap pun kuih cara manis tadi. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan rasa dia pun sangat sedap. Manis dia tu sedang-sedang saja. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.